27 Mac 1981, Pembentangan Usul Rancangan Malaysia keempat 1981 hingga 1985. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Usul Rancangan Malaysia keempat RMK4 1981 hingga 1985 dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Hussein bin Datuk On, Perdana Menteri pada Persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur. RMK4 memperuntukkan bajet yang terbesar bagi sektor awam iaitu hampir 43 bilion ringgit. 58% daripada jumlah ini akan diperuntukkan bagi pembangunan ekonomi. Keutamaan diberikan dalam pembangunan pertanian dengan fokus dihalakan kepada pembukaan kawasan tanah baru, peningkatan program pembangunan pertanian secara bersepadu, pembekalan pengairan, penanaman semula serta pemulihan dan penyatuan pekebun-pekebun kecil. Sebanyak 4.398 bilion ringgit diperuntukkan bagi usaha-usaha menambah penyertaan Bumiputera dalam lapangan perniagaan dan perindustrian. Kerajaan juga memberikan tumpuan yang selayaknya kepada aspek pertahanan dan keselamatan dengan menyediakan sebanyak 9.371 bilion ringgit bagi tujuan tersebut. Dari segi infrastruktur pula, kerajaan menyediakan sebanyak 5.639 bilion ringgit untuk pembinaan jalan raya, lapangan terbang, pembangunan tanah dan sebagainya.